Burung kenari terbang ke taman hinggap seketika di dahan jati. Rajin belajar amalan harian, tokoh sekolah sumber inspirasi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai semua, selamat datang ke podcast TV PSS Al-Munir. Saya Nurul Bakisha binti Muhammad Hafiz, kru TV PSS. Pada hari ini saya akan menemubual tokoh-tokoh sekolah saya. Jom kita dengar perkongsian mereka. Saya akan mulakan dengan tokoh kurikulum, iaitu Auni Humaira binti Muhammad Ainuddin. Assalamualaikum Auni. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Tahniah kerana menjadi tokoh kurikulum. Terima kasih. Boleh perkenalkan diri dan pencapaian utama dalam bidang akademik? Nama saya Auni Humaira binti Muhammad Ainuddin. Saya merupakan murid tahun 6 di SKLKTP Sedak 4. Saya aktif dalam pembelajaran dan sering mendapat keputusan yang baik dalam peperiksaan. Saya juga mendapat TP 6 dalam mata pelajaran sains, bahasa Arab, bahasa Melayu dan lain-lain. Apakah rahsia kejayaan anda dalam pelajaran? Rahsia kejayaan saya ialah sentiasa berusaha, bersungguh-sungguh dan jangan pernah mudah berputus asa. Bagaimanakah anda mengurus masa antara belajar dan aktiviti lain? Saya membuat jadual harian supaya masa belajar, rehat dan bermain seimbang. Apakah nasihat anda kepada rakan-rakan? Nasihat saya ialah jangan takut untuk bermimpi dan teruskan usaha kerana kejayaan itu tidak datang dengan mudah. Apakah perasaan anda ketika menjadi tokoh kurikulum? Perasaan saya sangat gembira dan bersyukur. Okey, terima kasih Auni. Sama-sama. Seterusnya, saya akan menemu ramah seorang tokoh lelaki kurikulum, iaitu Ashraf. Apa khabar? Baik, Tahniah kerana menjadi tokoh kurikulum sekolah. terima kasih. Boleh ceritakan pelibatan anda dalam aktiviti kurikulum sekolah? Saya aktif dalam sukan olahraga seperti 100 meter, 200 meter, 4x100, lompat tinggi dan lompat jauh. Saya pernah mewakili sekolah bola sepak dan catur. Saya juga mewakili sekolah STEM roket air dan mendapat johan dan serta naik johan peringkat negeri. Apakah pengalaman paling bermakna sepanjang pelibatan kurikulum? Pengalaman paling bermakna ialah bekerja sama dengan rakan-rakan dan belajar berdisiplin. Apakah cabaran yang pernah dihadapi? Cabaran yang pernah dihadapi ialah saya perlu membuat jadual untuk membuat kerja sekolah dan latihan. Apakah mesej anda kepada murid lain? Mesej saya kepada murid lain ialah berani mewakili sekolah. Jangan risau jika kalah. Sebab kalah dan menang itu adat permainan. Apakah perasaan anda ketika menjadi tokoh kurikulum? Saya bersyukur dan saya gembira. Okey, terima kasih. Seterusnya, saya akan menemubual seorang tokoh kurikulum, iaitu Nurin. Apa khabar Nurin? Khabar baik, Bakisha. Tahniah kerana menjadi tokoh kurikulum sekolah. Terima kasih. Boleh ceritakan pelibatan anda dalam aktiviti kurikulum? Saya aktif dalam sukan olahraga seperti 100 meter, 200 meter dan 4x100 meter. Saya pernah mewakili bola jaring, bola tampar dan badminton. Apakah pengalaman paling bermakna sepanjang pelibatan kurikulum? Saya dapat bekerjasama dengan rakan-rakan dan belajar tentang berdisiplin. Apakah cabaran yang pernah dihadapi? Cara menguruskan masa dan belajar untuk menjadi lebih baik. Oh, begitu. Apakah mesej anda kepada murid lain? Mesej saya ialah sertailah aktiviti kokoh kerana ia akan menjadikan anda lebih baik dan lebih berani. Oh, apakah perasaan anda ketika menjadi tokoh kurikulum? Perasaan saya sangat gembira dan saya sangat berterima kasih kepada ibu bapa saya, keluarga saya dan guru-guru. Terima kasih Nurin. Sama-sama. Seterusnya, saya akan menemu ramah seorang tokoh pembaca best study, iaitu Razin. Apa khabar? Khabar baik. Tahniah kerana menjadi tokoh pembaca best study. Terima kasih. Boleh perkenalkan diri dan jelaskan mengapa anda dipilih sebagai tokoh pembaca best study?
Nama saya Muhammad Razin Zulfar bin Muhammad Barmawi, murid tahun 5 dari SKLKTP Selendang 4. Saya dipilih sebagai tokoh pembaca bestari kerana saya aktif membaca buku dan sentiasa merekod bacaan dalam program Nilam. Apakah jenis bahan bacaan yang paling anda gemari? Saya gemar membaca buku komik, buku pengetahuan dan juga bahan bacaan digital kerana ia menambah ilmu dan menyeronokkan. Bilakah anda biasanya meluangkan masa untuk membaca? Saya membaca pada waktu lapang seperti selepas menyiapkan kerja sekolah dan sebelum tidur. Apakah faedah yang anda peroleh daripada amalan membaca? Membaca membantu saya menambah pengetahuan, meningkatkan kemahiran bahasa dan menjadikan saya lebih yakin ketika bercakap. Bagaimanakah program Nilam membantu murid di sekolah? Program Nilam mengalakkan murid membaca secara konsisten dan membentuk tabiat membaca sejak kecil. Terima kasih. Sama-sama. Sekarang saya akan menemu ramah seorang tokoh murid iaitu Nazrin. Apa khabar? Khabar baik. Tahniah kerana menjadi tokoh murid. Terima kasih. Boleh perkenalkan diri? Saya Muhammad Nazrin Shah bin Razman Effendi dari 6 Al-Khawarizmi, SK AKTP Selendang 4. Bagaimanakah anda menunjukkan sahsiah yang baik di sekolah? Saya menunjukkan sahsiah yang baik di sekolah dan juga merupakan duta sahsiah sekolah. Saya juga menolong guru dan rakan-rakan. Saya juga merupakan ketua pengawas sekolah. Siapakah yang menjadi inspirasi anda? Mestilah ibu bapa saya. Apakah harapan anda untuk masa depan? Saya berharap saya dapat menjadi insan yang baik dan berjaya. Apakah yang membuatkan anda dipilih sebagai tokoh murid? Saya dipilih kerana saya seorang berdisiplin, aktif dalam co-curriculum dan mempunyai pencapaian cemerlang dalam akademik. Saya juga mewakili sekolah dalam pertandingan catur, STEM dan lain-lain. Apakah perasaan anda ketika menjadi tokoh murid? Saya berasa gembira dan berterima kasih kepada guru-guru saya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih kepada semua tokoh yang sudi berkongsi pengalaman. Semoga perkongsian ini memberi inspirasi kepada kita semua. Terima kasih dan salam sejahtera. Pergi ke taman memetik melati, singgah sebentar di tepi perigi. Tokoh disanjungi teladan sejati, menjadi contoh sepanjang hari. Assalamualaikum.